Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca surat Sayyidina Umar kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Iaitulah pemerintah di wilayah barat Syam dan kawasan-kawasannya, juga penerima perang dua-dua sekali, jadi pemerintah dan penerima perang. Setelah diturunkan pangkat Khalid bin Walid jadi penerima perang, dihantar Abu Ubaidah yang lebih hebat lagi daripada Khalid bin Walid. Sayyidina Umar tulis surat kepada Abu Ubaidah. Ubaidah ni salah seorang 10 sahabat yang besar, yang termasuk dalam sahabat dijanjikan syurga. Nabi gelar dia Aminul Ummah, orang yang paling amanah kalangan umat ini. Kalau Khalid bin Walid, Saifullah wa Saifur Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya Khalid bin Walid. Abu Ubaidah ni orang yang paling amanah kalangan umat Muhammad SAW. Sayyidina Umar tulis surat. Abu Ubaidah menunjukkan surat itu kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Bersama Abu Ubaidah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini ialah sahabat yang alim di kalangan Ansar. Masa Nabi berhijrah, umur dia 20 tahun. Dan Nabi anggap sahabat yang paling alim, yang paling faqih tentang hukum syarak. Nabi hantar dia di Mekah, bila buka Mekah, untuk mengajar orang Mekah dengan agama. Nabi hantar dia ke Yaman untuk ajar orang Yaman dengan agama. Dia ni alim dan faqih. Bila Nabi wafat, ditugaskan di Syam dengan Abu Ubaidah, seorang alim. Dia masuk Islam umur 20 tahun, dia mati umur 30 tahun, sangat muda. Tapi sangat alim, 30 tahun. Mati penyakit taun. Di Syam, mati. Abu Ubaidah tunjuk surat kepada Mu'ad bin Jabal supaya membacanya. Pembawa surat memberitahu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bahawa khalifah memintanya supaya mendapatkan maklumat, khususnya mengenai kedudukan Khalid bin Al-Walid, Yazid bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As dari segi hubungan mereka dengan orang ramai. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengajak Mu'ad bin Jabal menjawab surat Umar secara bersama. Abu Ubaidah jawab surat Sayyidina Umar, pakat tulis bersama dengan Mu'ad bin Jabal, seorang yang alim, yang faqih. Abu Ubaidah tu alim dah, tapi ajak Mu'ad bin Jabal yang diiktiraf ilmu oleh Nabi SAW supaya tulis sama surat ini. Beliau suratnya min Abi Ubaidah bin Al-Jarrah wa Mu'ad bin Jabal ila Umar bin Al-Khattab, salamun alaik, fa inna nahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu, amma ba'du, fa inna ahidnaka wa amru nafsika laka muhimmun fa asbahta wa qad hulita amra al-ummah ahmariha wa aswadiha yajlisu baina yadayka al-adu was-sadiq wal-qawi wal-dha'if wa likullin 'alayka hissatuhu min al-'adli. Daripada Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sejahtera ke atasmu. Sesungguhnya kami memuji Allah, bersyukur atas pelantikanmu menjadi khalifah, Tuhan yang tiada Tuhan yang lain daripadanya, melainkan Dia sahaja. Kami berjanji menunaikan arahanmu, dan ketahuilah bahawa urusanmu sendiri menjadi ketua negara lebih penting daripada urusan kami. Wahai Umar, kamu telah dipilih menjadi pemimpin yang mengendalikan urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada semua kaum yang berkulit merah dan hitam. Berada di hadapanmu musuh dan kawan, kalangan bangsawan dan rakyat bawahan, yang kuat yang dan lemah. Tiap-tiap orang dalam kalangan mereka mempunyai hak yang wajib kamu tunaikan terhadap mereka dengan adil. Ini surat dia.
Setelah Umar roh, dia nasihat ke Umar pula. Dia sahabat besar, nasihat kepada Sayyidina Umar. Mu ni jadi ketua negara sekarang. Urusanmu lebih besar pada aku lagi. Lebih besar pada kami lagi. Aku mengerti asalnya memerintah seluruh negara. Di bawah mu ni macam-macam jenis manusia. Ada yang kulit putih, kulit merah, kulit hitam. Yang kaya, yang miskin, yang kuat. Yang lemah, yang baik, yang jahat. Semua ada berlaku. Ini mu kena jaga. Fanzur kaifa anta inda dhalika ya Umar. Fa inna nuhadhdhiruka yawman tu'na fihi al-wujuh wa tanqata'u fihi al-hujaj. لحجة ملك قاهر قد قهرهم بجبروته والخلق داخرون له يرجون رحمته ويخافون عذابه وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة وإنا نعوذ بالله أن ينزل كتابنا سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا إنما كتبنا به نصيحة لك والسلام عليك. Wahai Umar, fikirlah baik-baik. Panggil Umar dia, Pak kawan. Wahai Umar, fikirlah baik-baik akan kedudukanmu. Kami ingatkan kamu berkenaan hari akhirat. Apabila diuji segala yang tersirat, didedahkan pada hari itu hujah para pemimpin yang kejam, yang menindas. Ternyatanya hukuman Allah ketika manusia mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Dan kami berbicara urusan umat ini yang berada pada akhir zaman dunia ini, sehinggalah suatu masa nanti manusia yang bersaudara pada lahirnya tetapi tersimpan rahsia hatinya bermusuh, dan kamu memohon perlindungan Allah dijauhkan. Kami mohon perlindungan Allah dijauhkan daripada kalangan itu. Kami tidaklah mengatakan apa yang kami tulis kepadamu, kepada dirimu sahaja, dengan tidak mengatakan terhadap diri kami sendiri. Maka sesungguhnya kami menulis surah ini segala nasihat kepadamu dan sejahtera ke atas dirimu. Nasihat dari Sayyidina Umar. Kalau hari ini tak kena takak, sebab 3R. 3R tak boleh kata ke kerajaan, tak boleh kata ke raja, tak boleh kata ke orang ni. Ini kata kepada Sayyidina Umar. Kena takak kalau dalam mana ni. Ini Islam terbuka. Terbuka dia nasihat, dia tegur oleh sesiapa sahaja. Ini dia Islam. Jadi ada tu bukan Islam lah, cara tak betul, cara salah. Tak boleh nak tegur, tak nak kata apa. Ini salah. 3R ni. Ni. Riwayat Ibn Asakir, Tarikh Dimashq, jilid 65, muka surat 68 dan 69. Betapa surat yang dihantar kepada khalifah itu mengandungi nasihat daripada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bergelar Aminul Ummah, pemegang amanah umat, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu daripada kalangan ulama besar para sahabat. Khalifah Umar memberikan perhatian terhadap surat yang dihantar dengan menjawab. Umar jawab terus surat itu. Apa jawapan dia? Fa inni ahmadu ilaikum Allah allazi la ilaha illahu amma ba'du. Fa inni usikuma bi taqwallah. Fa innahu ridha'u rabbikuma wa hazzu anfusikuma wa ghanimatul akyas li anfusihim inna tafritil ajza. Aku memuji Allah buat kalian berdua. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Amma ba'du, selepas itu aku ingin menasihati kalian berdua supaya bertakwa kepada Allah. Kerana inilah cara untuk kalian mendapat keradaannya, ganjaran halbuan untuk kalian, dan harta yang berharga kepada orang yang berbuat kesilapan. Takwa harta yang paling berharga sekali, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, kata Sayyidina Umar. Waqad balagani kitabukuma
تذكران أنكما عهدتماني وأمر نفسي إلي مهم وأمر نفسي إلي مهم وما يدريكما وكتبتما تذكران أني وليت أمر هذه الأمة يقعد بين يدي العدو الصديق والقوي والضعيف ولكل على حصته من العدل وتسألاني كيف بي عند ذلك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. Aku telah menerima 10 surat yang dikirim kepada-Ku oleh kalian berdua. Semua janji, nasihat dan pesanan terhadapku sangatlah penting. Surat mengatakan kepada-Ku nasihat itu penting, sangat penting. Sayyidina Umar kata, kalian tidak tahu bahawa itulah sokongan yang kalian berikan kepada-Ku. Itu sokongan yang sebenar. Sokongan yang sebenar nasihat aku, bukan mengapu aku. Ini tak dia mengapu, bukan nasihat. Dia mengapu, habis orang jahil, orang alim pun mengapu juga. Punahlah jawab dia. Rosaklah. Pakat mengapu mereka. Nasihat. Kalian mengingatkanku bahawa diriku telah diamanahkan menjadi pemimpin umat. Di hadapanku ada pelbagai lapisan manusia, kalangan bangsawan dan rendah, kuat dan lemah. Setiap orang ada bahagian masing-masing yang wajib kepadaku. Untuk berlaku adil, kalian bertanya, bagaimanakah aku mengendalikan semua perkara itu? Aku menjawab bahawa tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Tuhan tolong aku mengendalikan rakyat ini. Aku tak ada upaya, kalau Tuhan tak tolong aku tak boleh buat. Dengan pertolongan Allah, bukan dengan pandai aku saja. Makatabtu ma tukhawifani biyawmin huwa atin yawma tuhabbabu fihi alqulub wa ta'nu fihi alwujuh wa tanqatamu fihi alhujaj wa tazihu fihi alilal li'izzati malikin qaharahum bijabarutih. Adapun pesanan kalian itu tidaklah menakutkan diriku untuk menghadapi hari akhirat kelak. Adapun pesanan kalian itu adalah telah menakutkan diriku untuk menghadapi hari akhirat kelak. Pesananmu itu menakutkan waktu hari akhirat. Hari segala rahsia hati baik dan buruk diluahkan. Setiap orang akan dipertanggungjawabkan akan perbuatannya masing-masing. Selain itu segala hujah dan alasan yang coba diberikan tiada gunanya lagi dan disebutkan satu demi satu kecacatan setiap manusia. Semuanya disebabkan kemuliaan dan kebesaran seorang Raja Allah SWT yang menguasai mereka dengan kekuatannya dan keagungan kuasanya. Pada hari kiamat kita tak nusuk lagi. Segala kelemahan kita didahului Allah Ta'ala. Aku takut tentang hari kiamat ini, kata Sayyidina Umar. Bila bercara di hadapan Allah, tak ada apa. Fannasu lahu dakhirun yakhafuna iqabah wa yantaziruna qada'ah wa yarjuna rahmatah. Wa dhakartuma annahu balagakuma annahu yakunu fi hadhihi al-ummah rijalun yakunu al-ikhwanu al-alaniyah a'da'u as-sarirah. فليس هذا بزمان ذلك فإن ذلك يكون في آخر الزمان إذا كانت الرغبة والرهبة رغبة الناس ورغبتهم بعضهم إلى بعض والله عز وجل قد ولاني أمركم فإني أسأل الله أن يعينني أن يعينني عليه وأن يحرسني عنه كما حرسني عن غيره. Semua manusia akan tunduk hina menunggu hukuman daripadanya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Adapun peringatan kalian akan berlaku kepada umat ini, orang yang zahirnya bersaudara tetapi bersembunyi dalam dirinya unsur permusuhan. Perkara tersebut tidak berlaku pada zaman ini. Orang yang zahirnya molek, hatinya buruk, zaman kita ini tak ada. Ini zaman Nabi didik, Nabi asuh sungguh. Ini berlaku zaman lepas kita. Dan ia akan berlaku pada akhir zaman.
apabila rasa kecintaan dan ketakutan hanya berlaku terhadap kalangan sesama manusia sahaja, bukan terhadap Allah SWT. Di akhir zaman orang tak takut Allah, takut kepada sesama manusia. Allah Azza wa Jalla telah menugaskan aku menjadi pemimpin kalian, dan aku memohon kepada Allah pertolongannya ketika mengendalikan urusan ini agar memelihara diriku bagi melaksanakan seperti mana dia memelihara orang lain. Aku harap Allah Ta'ala jaga aku macam dia jaga orang lain. Wa inni mru'un muslimin wa abdun da'if illa ma'ana Allah Azza wa Jal wa lan yughayyira alladhi wallitu min khilafatikum min khuluqi syai'an insya'allah wa innamal 'azamatu lillahi Azza wa Jal wa laysa lil 'ibadi minha syai'. فلا يقولن أحد منكم إن عمر قد تغير منذ ولي. Sesungguhnya aku seorang Muslim dan hamba Allah yang lemah. Hanya dengan pertolongannya sahaja aku dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Memegang jawatan khalifah ini sedikit pun tidak mengubah tingkah laku aku terhadap kalian, insya-Allah. Sesungguhnya keagungan itu hanyalah bagi Allah sahaja. Tiada lagi bagi hambanya walau sedikit. Janganlah ada seorang pun dalam kalangan kalian yang berkata bahawa Umar sudah berubah sikapnya sejak dilantik menjadi ketua negara. Kata Sayyidina Umar, aku ni bukan orang baik, orang lemah. Dia tak mengaku saya lah paling pandai sekali, saya lah paling bijak sekali majalah ni. Tak ada lawang, saya pandai. Pandai berlaku. Akhirnya tumbuh sembang ngaku pandai. Dan orang kata saya ni lemah. Dengan pertolongan Allah boleh selesaikan masalah. Dan sebab itu Nabi kata jangan minta jabatan. Barang siapa minta jabatan, Tuhan biarkan dia. Barang siapa yang tak minta orang beri jabatan, amanah dia tunai, Tuhan tolong dia. Ini jaga. Kalau jenis minta jabatan ni Tuhan law. Jaga baik. Ni kita ingat, ni bencana. Mu jangan ingat bila aku jadi khalifah ni aku berubah. Aku tak berubah macam biasa lah. Macam biasa dengan kamu. Aku tak berubah. Yang pula mu kata bila umur jadi ketua negara ni berubah dah, umur sombong dah. Tidak. Tidak. Wa inni aqilu al-haq min nafsi wa ataqaddam wa ubayyin lakum amri fa ayyuma rajulin kanat lahu haja aw zulima mazlamah ليس بيني وبين أحد من المسلمين هوادة وأنا حبيب إلي صلاحكم عزيز على عتبكم. Sesungguhnya aku berusaha untuk menegakkan kebenaran dan menyampaikannya. Aku juga berterus terang dalam urusan yang ditugaskan kepadaku. Sesiapa sahaja yang berhajat atau dizalimi, tiada sesiapa yang boleh menghalang hubunganku dengan kaum muslimin untuk membawa kebaikan kepada mereka, orang yang soleh menjadi kasihku, dan orang yang menengok kesilapan adalah sangat mulia kepadaku. Kamu kata orang yang nasihat aku ini orang yang baik, orang yang soleh, dia nasihat aku. Siapa sahaja boleh nasihat aku. Disebut dalam satu hadis, dalam satu asar, Sayyidina Umar berjalan diiringi oleh sahabat-sahabat yang lain. Mari seorang perempuan tua. Ya Umar, wahai Umar, aku kenalmu masa jahiliyah. Umar yang kecil. Waktu Umar yang gagah perkasa. Sekarang kamu menjadi khalifah ketua negara. Ittaqillah ya Umar. Takut pada Allah wahai Umar. Lalu sahabat kata ke Sayyidina Umar begitu. Jangan larang dia. Jangan larang dia. Aku akan dengar nasihat dia. Aku dengar nasihat dia seharian, kecuali tinggal dia semayang dia. Kamu tahu tak siapa dia orang puan tua yang nasihat ni? Orang puan tua ni ialah sebab tunya surah Mujadilah.
Dia mengadu pada Nabi tentang suami dia. Pengaduan dia dengar Allah Ta'ala menembusi 7 pesada langit. Ini perempuan ni. Bukan sembarangan orang. Aku dengar walaupun seorang perempuan tu. Sayyidina Umar terima nasihat siapa saja. Dia sebut dalam minggu lepas kita sebut, Sayyidina Umar tawaf. Dengar orang Badui berdoa. Allahumma ja'alni minal khalil. Allahumma ja'alni minal khalil. Allahumma ja'alni minal khalil. Ya Allah, itu aku jadikan aku kalangan yang sedikit. Kamu tanya orang Badui ni orang darat. Orang jahil lah. Mengapa meminta sikit, orang lain minta banyak mereka? Badui kata, Amir Amin tak dengar firman Allah Ta'ala. Wa khalilun min ibadiyas syakur. Tuhan sebut dalam Quran. Sedikit saja kalangan hamba kau yang bersyukur. Saya minta, saya masuk orang yang syukur, orang yang sikit itu. Saya nak kata mualim pada aku. Dia nak kata. Mempandang pada aku lagi. Itu tawaduk dia. Wa ana mas'ulun an amanati wa ma ana fi muttali'un ala ma yudiruni bi nafsi insyaallah. لا أكله إلى أحد ولا أستطيع ما بعد ذلك إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله وأما سلطان الدنيا وإمارتها فإن كل ما تريان يصير إلى زوال وإنما نحن إخوان فأين أم أخاه أو كان عليه أميرا لم يضره ذلك في دينه ولا دنياه بل على الوالي أن يكون أقربهما إلى الفتنة وأوقهما بالخطيئة إلا من عصم الله وقليل ما هم. Adapun aku bertanggungjawab bagi menunaikan amanah ini. Aku sendiri akan menunaikan dengan penuh rasa kewajipan insya-Allah, tanpa mewakilkannya kepada orang lain. Melainkan orang yang dapat melaksanakan juga. Orang ramai seluruhnya berhak memberikan nasihat kepadaku. Aku tidak serahkan tugas nasihati kepada orang lain selain daripada mereka. Adapun menjadi orang yang berkuasa memerintah di dunia ini, mengikat apa yang kalian lihat pada zahirnya, kuasa ini akan hilang bila-bila masa sahaja. Kuasa dunia tidak kekal. Kita semua bersaudara laksana keluarga satu ibu, hubungan persaudaraan laksana saudara kandung yang tidak boleh dipertikai lagi. Sesiapa sahaja yang dipilih menjadi pemimpin, maka dia lebih dekat kepada fitnah atau melakukan kesalahan. Orang jadi pemimpin ni mudah diuji oleh Allah Ta'ala dan mudah buat salah. Malaikat sesiapa yang dipelihara oleh Allah, hanya sedikit sahaja daripada kalangan mereka yang begitu. Sikit dia orang yang Tuhan pelihara daripada kejatuhan ini. Yang ingat pada Allah Ta'ala. Jawapan di atas menunjukkan bahawa surat yang diutus oleh kedua-dua orang sahabat itu sangat menyentuh perasaan Umar radhiyallahu anhu, sehingga memerlukan jawapan yang panjang dan besar maknanya pada setiap orang pemimpin besar. Wallahu a'lam.